Mungkin ramai yang tak perasan yang hari ni 6 Februari adalah hari di mana berlakunya tragedi Munich Air Disaster. Tapi kebanyakan fan MU mesti ingat. Lebih tepat ianya terjadi pada 6 Februari 1958. Masa tu kapal terbang baru nak fly daripada Munich, berlaku kemalangan dan mengorbankan banyak nyawa. Tapi antara orang penting yang terselamat sampai hari ni fan Manchester United masih ingat adalah Sir Bobby Charlton. Bobby Charlton ni sebenarnya baru je join MU pada 1956 sebelum 2 tahun berlakunya tragedi ni. Peristiwa ni mengubah hidupnya jadi lebih matang, pendiam dan main dengan rasa tanggungjawab yang besar. Kemudian MU dibina semula oleh Sir Matt Busby. Charlton ni menjadi antara simbol harapan penyokong. Masa tu digandingkan dengan George Best dan Dennis Law. MU dibina semula dari bawah dan menjadi juara Piala Eropah 1968, 10 tahun selepas kejadian Munich Air Disaster. Dalam game tu pun Bobby Charlton skor 2 gol di final. Rekodnya 758 perlawanan bersama MU, 249 gol. Sepanjang karier profesional Bobby, beliau hanya bermain untuk MU. Jadi Bobby Charlton bukan sekadar pemain, beliau adalah lambang keberanian, kesetiaan dan kebangkitan. Dan ramai penyokong MU percaya, tanpa Bobby Charlton, Manchester United yang seperti kita lihat sekarang tidak akan wujud. Apa pandangan korang? Cuba komen sikit. Apa pun sukan terus.